semua, welcome back to our YouTube channel Putra Risma. Hai semua. So Risma, hari ni kita ada apa Risma? Hari ni kita ada tetamu undangan yang kita import daripada mana? Daripada mana? Orang luar ni? Orang luar. Orang luar. Dia sekarang ni influencer. Hampir jadi artis. Memang sangat hangat dia sekarang. Siapa dia sebenarnya? Halo Scroll FYP tu. Muka dia. Putra yang baru-baru ni masuk newspaper Putra. Oh, yang buat tutorial Bina City. So Risma, kita dah ada tetamu. Nak buat konten apa ni? Hari ni kita nak buat konten masak. Since ramai sangat yang request nak tengok Risma buat konten masak. Tapi sebelum nak buat konten masak, tetamu tu pandai masak tak? Takut kita panggil dia, sekejap lagi tak sedap macam mana? Kita tunggu aja. Kita lihat nanti. Okay. Tanpa kita berbuang masa, kita welcome our guest Putri the Radia. Halo guys. Habis kerja. Okay guys, halo. Bercanda. Okay Rania. Hai. So Rania, macam mana sekarang? Apa khabar? Sihat ke? Macam mana perkembangan terkini? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, semuanya okey. Rania, makin cantik Rania hari ni. Ya ke? Ya, makin aura tu makin berseri-seri. Ya ke? Okey, hari ni kita nak masak apa? So hari ni kita nak masak masakan favourite Putra. Aduh, asal nak masak-masakan favorite dia pula. Kalau tak sedap, lagi 3 tahun minimum kahwin. Kalau sedap, boleh dipertimbangkan lah. Adalah hujung tahun ni lah. Cerita? Kalau kena. Kalau kena. Okay. Sekarang ni kau masak untuk Putra yang ni dulu Okey. Putra yang sana nanti dulu. Okay. So sekarang kita nak masak udang masak lemak. Tapi aku tak makan udang. Macam mana? Weh, tajam. Tajam, jangan bagi orang. Nak macam mana? Kan masakan favourite dia. Tapi kau kena rasa. Aku rasa kuah dia je lah. Udang tak makan. Udang kena rasa. Tak nak. Sebab Putra dah salah sangat makan masakan aku. Oh. So nak try kau punya pula. Okay. So sekarang ni kita ada props untuk memasak. Oh my god. Siapa? Ni nak tunggang kuda Risma, nak tunggang kuda. Sambil masak, sambil pakai. Weh, steady doh. So kat sini siapa yang masak angkat tangan? Kau masak. Saya. Jadi kau kena pakai apron. Macam mana apron ni? Macam ni ke? Tak pernah pakai apron ni. Tak tahu nak pakai apron. Apron jarang-jarang pakai. Okay guys. Sebab dia selalu makan buah, makan sayur. Dia jarang-jarang kan masak nasi. Betul. So Macam kantin. Okay, Risma. lepas tu kita ada topi yang matching-matching dengan Rania. Nice yang gantung sikit, okay? Okay Risma, apa yang saya akan masak hari ni? Apa yang saya nak kena buat sekarang Risma? Sekarang ni Rania kena kupas bawang and potong bawang. Okay. Sebab ni dulu, easy job lah ni. sebab dulu Easy. saya ada masuk pembelajaran pasal memasak. So saya tahu cara potong bawang yang sebenar, cara memasak yang sebenar. So aku nak tengok kau potong bawang macam mana. Okay. Wow. Rania sangat expert ya. Nak nampak laju. Okay. Nampak laju. Bukan nampak laju ni, benda biasa ni. Basic. Basic in life. Okay. Basic in life. Kau kena faham Putra. Yeah. Aku tak pandai masak. Okay, Tapi bab-bab macam ni. Potong pandai sebab selalu tolong mama potong. Sebab mama tak bagi aku masak. Ya, Aku tak ada seni nak masak tu.
Okay, tapi untuk Maggi boleh lah. Maggi boleh. Masak ke tak Maggi? Tak. Tak. Ni Risma boleh bagi tahu tak berapa kali kau masak ni untuk Putra? Sebab katanya Putra suka kan? Tak terkira sumpah. Dia masak lemak ni selalu. Udang, saya kata tukar lah. Udang, sotong, ketam. Kira favourite kau ni memang masak lemak ah. Masak lemak. Putra memang favourite Baguslah sepaling dulu pecah lemak kat sekolah. Oh. Jadi tunggu dia pecah lemak. So saya tak tahu orang Indonesia tak pecah lemak, okey? Kahak bang. Okay Rania. Memandangkan kita memasak ni, orang kata kalau tak ada soalan tak best Rania, betul tak? Betul. Kenapa sampai aku je nak kena ada soalan? Lalu kalau orang yang tengah hangat, kita perlu bagi soalan yang hangat. Betul. Apa yang kita perlu bagi soalan? Kita ni duduk satu rumah, apa yang kau tertanya-tanya sangat tentang aku? I tengok dekat live, dia kata Rania tak sanggup untuk kehilangan adiknya. Okey, faham. Betul tak Rania? Nia. Okey, so Tapi yang dia cakap dia tak sanggup kehilangan adik dia. Tapi dulu sayang, dia pernah cakap I ni bukan adik dia yang. okey, kenapa dia cakap macam tu? Sebab I kat sini. Pam sepak sini. Guys, Dia pernah buat macam tu kat aku. cerita. Justice for Rania, cerita. Kau tahu tak? Kita orang gaduh, dia tumbuk aku di sepak kan. Aku geram. Aku pergi dapur. Aku ambil garpu. Aku kejar dia. Aku kejar dia, aku nak bunuh dia. Tak, itu sebab apa? Dia tengah belajar. Dia tengah belajar atas meja. Pasal dia duduk lah. Dia nak sambung macam mana? Sama apa? Sama. Sama apa Masa tu Rania tengah belajar. Okay. Biasalah ulat buku kan. So I ni jenis main phone kacau orang, makan kacau orang. So dia tengah belajar kat meja. I pun datang dekat meja. I tak kaki macam tu. Dia yang adik kau ajar tak? Kau ajar, memang kau ajar dia. Kacau. Lepas tu dia, I tengok tak pakai baju. Dia punya tangan ni sini kat badan I. Boom. Orang tengah belajar, asal kau kacau, betul tak? Aku marah. Dengan sangat kuat. So I macam, weh tak fair. Tak boleh aku sakit seorang. Mana boleh lelaki pukul kan? Ada budak lagi, saya tak kira. I pun buka Muay Thai lah. 1, 2 hook. Right kick, melekat. Sakit Dia aja? keluar, dia pergi dekat bilik. Kau kena dia. Dia tak mengaku adik. You nangis tak tu? I nak nangis sampai suka lah. Ni gelaknya. Memang. Dia tak rasa macam dia tak mengaku adik kan? So I rasa sakit. So I balas sakit. So kira fair. Lepas tu dia nak lebih-lebih terpulang macam tu. Faham. Tapi tu pengalaman lah. Pengalaman. Mak orang tua kata pengalaman mendewasakan. So Rania, Putra and aku ada soalan untuk kau. Okay. Oh, soalan. Since benda ni pun lagi dalam bulan and Putra pun main dekat situ juga. Oh, aku dah tahu dah soalan apa ni. Okay. Setuju kan Putra? Aku tengok. Wow. Aku tak impress dengan orang punya training, sumpah. Okay. Setiap kali fight, kalau aku tengok orang tu training, gila, aku tak pernah rasa impress. Sebab sometimes orang training hard, but atas ring is different. Aku tengok training hard lah. Aku nak tahulah apa Jaden rasa sekarang. Apa, sebab kau pun mesti aku call dengan dia, mesti ada beritahu kau, betul? So aku nak tahulah apa dia rasa. Macam kalau orang tanya aku, betul tak takut ke? Saat training, tak inuit dah. Bro, such a bitch ass up, bro. I don't give a about that. So, aku tak apa perasaan Jaden. Okay. Kalau ni kalau kita borak fighter to fighter. Kira apa yang dia pernah cerita lah. Ini kita borak fighter to fighter. Yang bukan fighter duduk. Mana nak duduk? Okay. Kalau Okay guys, dalam ni ada bawang putih, cili dengan juga kunyit. Lepas tu Risma nak pergi blend dulu dekat dalam rumah. kalau kau tak training, langsung tak training. Betul. Kau tengok opponent kau training macam ni. Betul. Mesti walaupun kau confident, mesti kau rasa macam ish, aku dah kena ni. Kalau kau tak training langsung. Kalau kau tak training langsung, okay. Betul. So waktu dia tak training langsung, dia rasa fikir macam tu. Dia fikir macam tu. Mestilah, of course kau pun akan rasa benda yang sama. Tapi sekarang aku rasa dia dah start training. So mungkin dia lebih semangat
nak training, dia tak Ni daripada kau. daripada dia. Dia cerita. Dia malas. Yeah. Dia malas. Dia bukan lah malas, dia macam Mu tak sampai lagi. mu lah. Tak sparring tak kena. Mu tak sampai lagi. Okey, mu tak sampai lagi. mu tak sampai lagi. Yeah. Tapi orang tu dah training dah in weight 4 bulan sebelum Beyond. So dia lagi semangat lah nak training. Daripada training patutnya sekali sehari jadi 2-3 kali sehari macam tu. Good for Jaden lah kalau macam tu. Sebab saya pun dah minggu ni memang dah start extreme training dah start. We see on 25 April. Cogan, okay? Sumpah. Aku tak kisah Celos tak marah aku ke apa. Kau ada, kau masak. Macam mana dia masak lemak macam tu kau kena Beyond nanti. Kenapa kau marah sangat? Okay, aku cerita. Ini pasal dia. Sebab aku ada nampak komen kau. Okay. Aku ada nampak kau komen. Betul-betul nampak marah tu. Kira kalau jumpa kat Beyond Madness, dia kena. Okay. Orang ingat kau ni acah-acah. Kalau selalu lelaki nak kacang kau, aku sumpah tak pernah kisah. Sebab apa? Orang kacang kau. Kau tak pernah layan, betul tak? Okay. So dia pernah kacang kau. And aku tak kisah. Okay. Sebab kau tak layan, kau akan block terus. Okay. But first, sebelum dia kacang kau, dia borak. Oh, Putra, apa ni kalau Putra, tengok buat video Kristin. Putra kalau aku lawan dia punya level bawah aku. So aku macam, biarlah budak-budak ni malas layan. Okay. Lepas tu dia masuk pula borak pasal Jaden lah, itulah ini. So aku tak kisah. Bukan hal aku. Dia borak pasal Rania, saya tak kisah sangat. Lepas tu Rania dah block. Tiba-tiba dia borak pasal apa, Putra? Dia borak pasal bini gua. Oh, dia cakap apa kat bini kau? Bini aku ni mantan dia. Dia ex dia lah. Okay, faham. Sebab aku dah tak tahu update dah pasal dia. Sebab aku dah block So aku masa sebelum dia cakap benda ni pun aku dah cakap dah. Kalau aku jumpa dia kat Beyond, dia mesti kena. Masa dia cakap pasal kau, cakap pasal aku, cakap pasal Jaden semua. Tiba-tiba pasal bini aku pula tambah lagi naik angin. Lagi panas. Kalau tiba-tiba kau jumpa dia, make sure kalau datang Madness, busuk-busuk 3 bodyguard lah. 3 bodyguard. Kalau dia cakap dengan kau, dia minta maaf, dia kata itu semua just untuk nak naikkan nama je. Aku lupa sekali dulu, sumpah. Serius. Naik cara positif lah. Jangan cara negatif, cara tak bagus lah. Faham? Okay? Itu je. Sebab tu lah kau marah sangat. Betul. Dan sebenarnya korang, sementara nak tunggu ni, fun fact about Putra yang membuatkan saya macam terkejut, saya baca komen tu adalah Putra memang pantang orang sentuh isteri dia. So pernah ada satu kejadian dekat Titi Wangsa. Pernah ada, mungkin orang Malaysia tahulah Titi Wangsa kat mana. Pernah ada satu kejadian dekat event Muay Thai. Ada satu random guy ni, tak tahulah terpegang atau sengaja pegang. Sengaja. Nampak macam sengaja pegang Risma punya bahagian belakang. Bahagian situ. So Risma rasa. And then, kita orang dah syak dia. Lepas tu dia cuba macam nak melarikan diri daripada kita orang, lari daripada eye contact apa semua. Tapi dia tetap ikut Rania, tentu Rania dengan Risma berdua. Dia tetap ikut Rania dengan Risma. Macam kita orang kat sini, dia kat situ. Kita orang kat sini, dia kat tepi ni. Macam tu, dia ikut je mana kita orang pergi. So, saya decide untuk ambil phone untuk record dia senyap-senyap. Record macam ni kan. Record macam ni. Lepas tu, dia nampak saya record dia. Dia pandang kamera. Dia memang kita orang banyak kali Risma dengan saya banyak kali macam eye contact dengan dia. Lepas tu, dia nampak, dia terus macam tu dia terus lari. Dia terus lari. Lepas tu, sebab kalau dia tak salah, dia takkan takut. Betul. So dia tahulah tu. So kita orang masuk dalam. Masuk dalam pun kita orang duduk sini, dia duduk kat belah sini ah. Eye contact juga. So saya cuba record. Lepas tu dia tunduk macam tu. Betul. So kita dah jumpa siapa dia ni. Time tu kita tak bagi tahu siapa lagi. Saya dengan Risma saja. And then Risma decide untuk bagi tahu Putra, bagi tahu Mamat, bagi tahu Nidal, bagi tahu Baba, bagi tahu semua orang. Semua. Terus so, saya yakin dan beranikan benar. Okay, baik Risma. Dia duduk kat atas. Kita duduk dekat sebelah ring. Baba tengok-tengok dia. Okay. Baba tengok dia, lepas tu Baba zoom. Baba zoom muka dia semua kan. Lepas tu, dia tunduk kepala. Bila dia nampak Baba zoom, dia tunduk kepala. Saya dalam hati cakap, dia lari sebab fight tu tengah go on tau. Fight dekat tengah fight Muay Thai ni, tengah go on. Aku cakap kalau dia lari, maksudnya betul-betul dia salah. Kalau dia tak lari, kira maybe terkena lah. Okay, So bila dia nampak dia lari kan? Dia lari. Aku cakap aku tak boleh jadi. Terus kejar. Putra keluar terus kejar dia. Aku dengan Mamat Baba keluar. Lepas tu ada Baba. Saya terus pegang dia. Saya cakap kau buat apa tadi? Saya tanya dia. Kau buat apa tadi? Oh tak buat apa-apa. Lepas tu saya cakap nampak tak bini saya tadi? Dengan Rania ada kan? Lepas tu dia kata nampak. Lepas tu saya cakap Risma kata kau pegang buntut Risma. Lepas tu tak lah. Tak lah dia buat kelang kabut dia geng. So saya macam aku nak percaya ke tak ni?
Lepas tu dia kata, oh kalau ia pun maybe terkena. Oh dia pula maybe terkena. Lepas tu Risma kata lah kalau terkena macam ni. Tapi Risma kata macam gegam sikit. So saya cakap dengan dia, kalau terkena, saya tunjuk explain ni dia. Ni saya. Kalau terkena macam ni. Aku terus bilang dia punya ni. Buruk-buruk. Kalau terkena macam ni. Kan? Kalau terkena macam ni. Tapi kalau macam ni, saya buat dekat dia kan. Saya buat kat dia. Lepas tu dia macam, janganlah. Aku tak apa yang jangan. Nasib baik lagi. Nasib baik ada Baba. Kalau tak ada Baba, hei, sebelah saya Jordan Boy bro. The street gangster. Okay. Kalau tak ada Baba tu lunyai dia. Sumpah. Astaghfirullahalazim. Why you man like this? So itulah kesimpulan dia. Putra dia tak boleh kalau orang yelah sentuh-sentuh babak macam tu tak boleh. So tak kisahlah, bukanlah bini saya je, kalau kakak saya pun saya marah kan. Okay. So Cogan get ready. Awak sentuh orang yang salah. Sebab awak pun tak lebih dengan saya. Saya pun macam okay je, saya block je sebab awak ni macam celah gigi saya je. Saya malas nak layan. So saya block je terus. So kalau Putra dia lain situation lah. So ni kita tunggu sampai dia pecah minyak. Ya. Lama kat pecah? Ya. Bisa pecah muka? Dia muka? Tak payah kau. Selain daripada tu nak buat apa lagi? Selain daripada tu, lepas dia pecah minyak, terus masuk santan. Okay. Santan, barulah kau masukkan garam, masukkan apa ni, perasa, gula sikit. Barulah last sekali kita tambah air sikit, baru kita tambah. Oh senang lah masak lemak. Senang. Oh boleh masak lah lepas ni. Boleh. Tapi ni masakan Melayu. Tapi dah kenyang kan macam mana? Kenalah makan, Rania masak. Makan rasa kan. Aku memang sumpah, aku memang suka masak Risma. Ya? Ya, tapi ada satu cerita kenapa aku jadi malas gila masak. Kenapa? Dulu waktu dekat rumah lama, setiap kali mama nak masak dulu, aku akan duduk dapur. Aku macam ni, contoh kau masak. Okay, aku akan duduk sini. Aku tengok, aku nak macam, Ma ada benda nak buat aku nak potong. Dia tak bagi. Kenapa? Tak tahu. Dia tak suka orang macam ramai-ramai kat dapur, tak suka. Semak. Every time aku kat dapur, dia akan suruh aku duduk depan. Okay. Duduk depan tak payah. Okay. Hari kedua, hari ketiga, 3 bulan, 4 bulan. Dia duduk depan. Bila duduk depan, dia kata, hang tak boleh tolong aku. Aduh. Sorry. Itu lah. Faham tak? Faham. Okay. So, start daripada tu kau jadi malas nak masuk aku dah dapur? malas sikit dah masuk dapur. Aku dah malas. Lepas tu, waktu dah pindah rumah ni, beberapa minggu duduk rumah ni, aku masak. 3 hari berturut-turut aku masak. Aku cuba resepi Khairul Aming. Weh. 3 hari. Hai, what's up guys? Jadi, tapi semua orang makan kecuali mama. Dia tak sentuh pemakanan aku. Plus, aku nak terasa dengan dia, aku dah masak, semua orang dah makan, dia masak yang baru. Dia masak menu lain. Sumpah? Serius. Kau masak menu apa? Mungkin dia tak makan. Sambal telur, sardin telur. Yang senang-senang kan, aku tak pandai masak. So aku buat yang senang-senang. Orang lain makan elok-elok, adalah orang cakap, oh ni rasa. Kau kata dekat Mak Jerin kau boleh masak? Aku tak pernah cakap. Kau boleh tanya mak dia. Aku tak pernah cakap aku pandai masak. Kau boleh tanya mak dia. Aku cakap pacang lele tu senang nak buat. Senang lah. Goreng ikan. Nasi, masak nasi. Lepas tu buat sambal dia. Sambal dia tak sedap tak? Maksudnya buat sambal je. Akhirnya benda tu tak leceh Tak leceh, senang. Nak belajar pun macam tu je. Aku cakap mak dia macam tu. Mak dia tahu aku tak pandai masak. Aku bagi tahu terus. Kiranya aku sebenarnya ada soalan untuk kau. Soalan lagi? Ya, okay. Soalan ni daripada isi hati aku. Kenapa kau kena jawab jujur Okay. Kau kan dengan sana tu kan tak ada apa-apa hubungan kan? Okay. Tak ada apa-apa hubungan yang macam couple macam orang luar kan? Kenapa kau memilih untuk private mood? Kenapa kau tak suka macam post muka dia? Aku dah jawab. Kalau post ni kita kira dah in relay lah. Mana ada kalau aku kawan dengan Risma aku nak post muka dia. Betul tak? Betul. Tapi yang post-post sikit-sikit macam mana? Maksudnya dia pun muka aku pun muka dia macam mana? Macam mana? Sekarang ni kenapa? Itu kena jawab. Sekarang ni kan korang kan macam LDR kan, orang tertunggu-tunggu ni pasal update korang ni, tapi korang buat diam je. Tak ada video TikTok, macam apa-apa konten, LDR ada je konten. Kering. Kita dah bosan santai korang kalau tak cukup kita tambah lagi, kita suka sikit-sikit dulu. Daripada awal, sebenarnya lah daripada awal, waktu kenal-kenal mula-mula tu kan, waktu podcast dia dengan Charles waktu mula tu, yang mula-mula kan Charles tak tanya pasal aku kan. Okay. Sebenarnya kan time tu kita orang dah chat, dah chat, maksudnya dah chat, tapi dia cakap belum kan. Dia kata belum itu, belum ini. Kenapa tipu? Sebab aku yang cakap dengan dia. Oh, faham. Aku cakap dengan dia, aku tak nak orang tahu. Okay. Tak nak orang tahu. Tapi itulah,
mungkin tak tahu apa yang terjadi kan. Cima tahu, Cima terlepas. Itu tahu, orang ni kasih tahu dalam live. So sampai kan orang tahu ada yang pernah call ke, pernah apa ke, so orang tahu. Memang daripada awal aku tak nak orang tahu. Okay, kira nak private je lah. Sebab aku rasa macam kan mula-mula time tu macam baru kenal-kenal. So kalau bagi tu orang macam Takut Ain lah, penyakit Ain. even sampai sekarang pun. Yelah. Tapi time tu kan macam baru sangat-sangat. Benda tak pasti lagi. Tak pernah, aku pun tak pernah jumpa dia, tak pernah apa pun. Okay, baru ripu-ripu je kan. Baru cek-cek tu. Baru semangat je tu. Memang aku rasa aku suka yang macam tu. Maksudnya suka relationship yang private. So orang tak terlampau kacau kau. Orang tak cakap, oh, kenapa tak buat macam ni, kenapa macam ni, oh ni tak sweet, oh ni dah tak sayang, macam tu. Bila dah dengan orang yang famous, Betul. tak orang yang betul-betul boleh dikatakan dia sangat-sangat famous, Betul. aku jadi macam culture shock tau. Aku buat ni salah, aku buat tu salah. Kan hari tu waktu mula-mula season 1, season 2 kan macam terlampau apa? Terlampau expose itu ini. Semua orang expose, dikatakan family kita semua expose. Cima, Daniel, semua expose kan. So pasal semua benda je tak kena. Semua benda. Orang ni kena kecam, orang tu kena kecam, orang ni kena kecam. So aku memilih untuk private kan lah. aku rasa macam aduh, buat ni tak kena, buat tu tak kena. Tak cakap kena macam tu. So aku jadi macam okay lah, apa kata kita macam ni tak ni sangat. Kalau korang nak post pun korang post je lah. Tapi aku dengan dia tak post macam tu. Post bila perlu. Lepas tu boleh dikatakan dekat profile TikTok dia ada banyak muka aku. Taklah banyak, macam ada 4-5 video dah muka aku. Tapi akaun aku tak ada. Betul tak? So time tu lah yang baru aku rasa macam apa kata aku post je video ni. Video sebab yang kalau macam Jaden yang post orang rasa macam bertepuk sebelah tangan. So Rania pun sambutlah tangan tu macam tu. So sebenarnya memang secara jujurnya aku tak nak post pun sebenarnya. Aku nak simpan sampai menjadi kenyataan lah. Sampai ada confirmation 100%. Confirmation apa? Maksudnya dah confirm. Confirm macam confirm tu macam confirm tu. apa? Abang akan kahwin macam tu lah. Tak maksud selagi tak confirm tu, kalau boleh aku tak nak post macam tu. Selagi dia belum menjadi suami kau tak payah post lah. Macam tu lah so, saya kalau cakap. dah ada suami nanti baru sebab dah confirm kan. Post hari-hari lah kiranya. Adalah hari-hari juga. Tapi dah confirm macam tu. Kalau dah kahwin sehari 2 video minimum. Bila? Akan post dengan suami, dia kata video dengan suami. Dia? Dia kata. Tak Kat lah TikTok? gila. Dia kata dia kata. Tak lah. Tak Putra. Nanti kalau dia dah kahwin dengan Jaden, dia akan buat sesuatu yang Lu macam kawan lah. memang hari-hari kita boleh tengok benda tu, menyirap tengok. Okay, cukup. Tak ada beritahu lagi sebelum kahwin. Nanti dah kahwin, saya rujuk-rujuk korang. So sebab tu lah aku rasa macam orang masih time tu orang masih cakap aku dengan dia konten. Time tu orang rasa macam dia ni beria, dia je pun, ni tak pun. So macam orang netizen anggap kau ni dengan Jaden akan jadi apa kau ni? So aku post tu menunjukkan yang macam Rania serius dengan orang ni macam tu. Aku post tu menunjukkan lelaki-lelaki tak kacau aku dah. Okay, kata putus lah tu. Maksudnya Terus lock lah, macam unavailable terus lah. Dia macam lah, tak adalah relationship tapi tak ada siapa yang boleh kacau Rania dah. Tapi Jogan kacau. Cogan tu maksudnya aku dah kasih tahu kalau kau still kacau aku dan aku block kau. Block je lah. Itu je lah jalannya. Itu cara aku kasih tahu orang macam tu. So Jaden tu tak ada hati. Yang kalau kena kat sini tadi tak dapat dah. Sekarang dah pecah minyak. So jom kita masukkan udang. Oi. Udang adalah favourite Rania. No. Okay, aku dah. tak makan udang. Kau biarkan je. Okay, sabar dulu. Bagi dia tutup dulu. Sampai dia ikut kala merah tu kan. Betul Rania, betul. Satu lagi. Kenapa? Kan sekarang lagi ramai orang chat. Kenapa dia ni? Dah tak ada apa-apa ke? Ni tu. Ramai cakap kenapa Rania tak pakai gelang? Kenapa dia tak pakai gelang? Sebab gelang tu bukan untuk netizen. Gelang tu untuk, maksudnya orang kasih kan dua. Betul. Untuk aku dan untuk dia. Ya. So vibrate tu aku dan dia. Yang rasa tu kau dan dia. Maksudnya kalau aku tekan tu, itu maksudnya antara aku dengan dia. Betul. Tapi gelang tu makin lama dah jadi macam dengan netizen. Faham tak? Main gelang netizen lah. Setiap kali live, tolong baca gelang tu, baca. Tolong baca sekarang satu. Main benda tu keluar daripada hati. Bukan pun, bukan macam tu Betul lah, pun. betul lah tak.
Kalau ada rasa rindu barulah picit. Betul. Ni netizen pula suruh picit. So jadi Dia macam tekan tu bukan rindu lah. makin lama tu Betul. jadi makin annoying macam tu. Dan aku decide untuk tak pakai. Ada je kat dalam ni tapi tak pakai. Macam tu. Betul. Tadi kau cakap apa? Tadi kau nak cakap Oh, something? yang private tu lah. Macam sekarang kan ramai orang cakap, apa ni? Mana je? Korang ni betul-betul penakut lah. Apa tu? Lembah ke? Dah masuk rumah orang. Hasan. Apa? Sebab kita orang tulis lah dekat note. Ramai orang tertanya-tanya. Apa kelebihan Rania yang orang tak tahu? Kira secret talent kau. Okay. Menarik tak soalan tak? Menarik. Secret talent. Yelah macam kau boleh terbang ke? Aku ni seorang perempuan yang entah tak tahu nak cakap apa talent dia, tak tahu apa kelebihan dia. Multi talented. So salah satu je. Apa yang multi talent dia? Tak pandai masak lagi. Ni kau pandai masak? Semang. Tak pandai Ya. masak lagi, tak pandai style lagi, tak pandai cakap depan kamera pun kaku. Kau faham tak secret talent tu? Itu. Itu beatbox. Yelah contoh secret talent. Apa kau tengok? Tak ada. Sumpah. Semua orang ada, Allah akan bagi. Betul. 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 Apa secret talent? Sebab secret apa talent tu, secret hanya kau seorang je tahu lah. Kita orang nampak luaran ni lah, secret dia apa yang kau tahu? Tak tahu lah nak cakap. Tapi mungkin kalau talent, mungkin aku rasa tak ada. Tapi kalau dari segi kelebihan diri sendiri, kalau aku nak buat something, aku rasa aku dah tekad, cakap lah apa benda pun, kau akan nampak aku berjaya buat benda tu. Aku Weh. tahap bersungguh-sungguh tu sangat tinggi kalau aku betul-betul tekad nak buat. Macam tu aku rasa kelebihan aku lah. Sebab orang kadang-kadang rasa macam, alah ni kejap ni. Tapi lama macam tu. Faham? Macam bila aku cakap aku nak menang atas tu, aku menang. Mesti menang. Macam tu. Tapi kalau menang kat ni kan takdir Tuhan. Rezeki. Contoh macam turun berat. Turun berat. Sebelum ni ingat tak sebelum ni? Aku gemuk, aku tak pernah kurus. Okay. Aku daya sampai aku timbang semua. Apa aku nak makan aku timbang. Betul. Keluarga aku hari-hari Risma cakap ni kejap ni gelakkan aku hari-hari. Sampailah badan aku jadi kecil. Ya, semua orang sudah makan sekarang. Sekarang dah ada besar balik, tengah turun lagi sekarang macam tu. Mungkin itulah kelebihan dia. Satu lah yang Risma amazed dengan Rania. Rania. Ya. Sebab dia bukan macam perempuan lain lah. Betul lah. Bukan aku nak puji kau ya Rania. Okay. No. Aku tak kembang lagi ni. Nah, aku tak nak puji kau pun. Tapi dia memang lain. Dia memang seorang Kira perempuan. different breed ah. I'm a different mother. I'm my skin. Or I'm my skin bro. British short hair. Tak lah. Dia memang seorang perempuan yang berani. Macam tu kan, aku tak berani ni nak marah orang tu. Tapi dia dah marah dulu lah. Dia boleh pergi ke depan and marah orang tu terus. And dia berani nak untuk tegakkan kebenaran. Macam aku kan, tak payahlah Rania, tak apalah, biar je lah. Tak, dia bukan macam tu. Dia berani. Kalau benda tu memang betul kat kau, dia nak orang tu tahu yang kau betul lah macam tu. Oh. So kau macam berani lah, perempuan yang berani. Macam perempuan lain kan macam tak payahlah Rania, biar je lah, tak payahlah ni. Tak, Rania tak. Rania bukan macam tu. Itu satu yang apa yang aku nampak kat dia lah. Kau nak tahu tak sebenarnya bahagian masak yang paling membuat aku rasa susah sangat adalah ni benda ni lah. Nak bagi dia ada rasa yang klik macam tu, faham tak? Benda ni sebenarnya kalau aku belajar masak kan, aku belajar sikit-sikit. Yang benda ni paling senang. Bahawa orang yang dah power, dia dah tahu hasil kata orang. Kalau macam kita yang baru masak ni, kau letak sikit, kau rasa. Alamak, ada orang mesej, tolong ambil masih. Tolong. Siapa mesej? Orang lah. Siapa mesej? Tu phone saya bunyi, tolong ambil sekejap. Risma. Why? Tak ada. Siapa yang? Dia. We back to it. Back to it. Ada soalan lagi. Ramai orang nak tahu Apa Tra? apakah sifat lelaki yang boleh membuat Rania turn off? Bagi 3 je lah. Singkat padat, ringkas. Kita akan kunyit 3 sifat yang turn off Yes. Pemalas, tak bertanggungjawab, nonchalant. Nonchalant dia. Budak-budak. Dia bawa celon. Nonchalant tu maksudnya lelaki kalau bahasa Melayu dia macam dia tak tunjuk pun dia sayang kat kau, faham tak? Dia macam Gengsi, kalau bahasa Indonesia orang panggil cuek.
Oh cuek. Tu bahasa Melayu apa? Buat cool lah. Macam Poyo-poyo. macam dia tak tunjuk pun sayang dekat engkau. Faham tak? Dia tak ada You tak yang? annoying lah kau ni. Ha? Macam tu ke? Tak. Sayang I tunjuk kan. Cuba lah Rania. Itulah. Dia macam tahu tak maksud dia macam mana? Tahu Rania, tahu. Faham Rania. Bila kita cakap kita nak contoh kita nak check panjang. Tak check panjang. Dia macam malas tau. Ara. Lebih kurang macam tu lah. Betul lah. Itu yang buatkan aku macam tak suka. Acakul lah, bajet-bajet lah. Tak minat. Kalau kau sayang, kau tunjuk kau sayang. Aku tak suka lelaki acakul. Okay. Last. Okay. Sebabkan ni pun dah siap, kita off je api. Kau dah siap dah? Dah siap dah. Oh wow, senang. Senang sangat. Okay korang, kita dah siap masak udang masak lemak. Yes. Sangat-sangat sedap. So nanti tinggal Putra merasa dan tengok approve ke tak. Cuma tadi Risma ada tolong sikit untuk rasa dia bagi lagi ngam. Tu je. Yang lain semua Rania buat. Sekejap aku ingat dalam kepala otak Kalau nak masak-masak lemak, first kena blend bawang merah, bawang putih, kunyit dengan cili, okay. Halia sikit. Lepas tu blend, lepas tu tumis. Tumis sampai pecah minyak. Lepas tu bubur santan, bubur air. Lepas tu biar dia masak. Lepas tu bubur udang. Biar dia pusing jadi colour merah. Kalau oren, lepas tu bubur secukup rasa. Bubur daun kunyit. And then dah siap. Siap. Simple. Senang. Lepas ni kau akan nampak aku masak selalu ni. Sebab Betul. senang. Tapi Rania, kalau kau nak lagi sedap, kau kena tambah serai. Sebelum kau masukkan bahan yang kau blend, kan minyak. Masuk serai dulu. Tapi serai tak ada. Faham? Serai tu hidup segan tak mau. Faham. Masuk. Okey je, rasa dia okey je. Cuma bagi lagi wangi je lah. Kalau ada serai. Okay. Lagi kalau macam suami makan tu macam macam tu. Dia macam kick terus macam tu. Okay, faham. Kau kena rasa nanti Putra. Special untuk Putra ni. Rania masak makanan favourite Putra untuk Putra. Weh, dah siap guys. Tak tepi dulu. Weh, bau dia menarik. Now kita nak masak telur. Benda Rania paling master lah. Telur. Weh, telur apa ni nak? Telur dadah. Telur dadah. Telur dadah masak lemak. Sebab Rania tak makan udang guys. Okay, disebabkan Asyik tanya aku kan. So ada satu idea dalam kepala otak aku yang membuatkan aku nak tanyalah korang. Okay, Putra Abdullah. Sekarang ni dah keluar dekat clipping TikTok. Orang cakap apa pendapat Rania, Putra dengan Risma nak keluar rumah. Sekarang apa pendapat Putra nak berjauh dengan Rania? Alhamdulillah, finally. Jahatlah kau. Sikit-sikit. Tak adalah. Sebenarnya Kenapa Putra nak keluar rumah ni? Kasih tahu dulu. dia daripada first lepas kahwin lagi nak hidup barulah bersama isteri kan. Faham lah, aku faham benda tu lah. Tapi disebabkan my family tu sayang untuk dekat saya, sangat-sangat mencintai saya sampai tak bagi saya berminda. So saya ambil keputusan, saya cakap dengan baba, saya akan maximize 1 tahun di rumah bersama keluarga saya, and then saya akan mencari kehidupan yang baru bersama isteri saya. Kira korang tak nak hidup dengan family kau lah. Still lah, aku akan jumpa setiap hari family aku. Tapi lah, orang makan tidur dalam rumah untuk tidur lah, atau main untuk tidur. Okay. Tapi itu dia punya mindset lah. Kita faham bila kau ada rumah sendiri, kau akan tahulah benda tu nanti. Faham? Itu je lah. So itulah sebab dia kau nak pindah. Betul. Okay, tadi jawab. Cabar diri aku. Cabar diri kau kenapa Putra? Aduh, terlalu. Semua orang kata aku tak boleh nak pindah, and paling-paling kalau aku pindah pun maksimum 3-5-6 bulan, lepas tu aku akan lari balik dekat rumah family. So aku akan buktikan yang aku boleh survive, aku berjaya tanpa suruh sendiri-sendiri, kau faham tak? So bila aku jumpa kau macam lepas 5-6 bulan dekat rumah sendiri, macam ya motherfucking 1 million in the bank, macam tu lah. Okay, faham. Amin ya, amin. Amin nasi. Ni amin. Tak nak takut I potong dia. Amin. Aku tak pernah kisah pun. Siapa-siapa nak melebihi aku, sumpah. Aku tak kisah ya. Ini semua rezeki Tuhan. Tapi kau tak konsisten. Rezeki Tuhan, kalau dia kata nak Tuhan cakap engkau lagi, rezeki kau lagi banyak daripada aku, apa aku nak buat, betul tak? Aku akan cancel sekarang macam ni. Kau akan akan bagi barang. Kau kerja Making live. Kau kerja kat
A few moments later. Bos, tolong bos, rasa cepat sikit lapar bos. Aku selalu kalau makan nasi lemak aku rasa kuah tu. Okay. Dia pekat sangat. Tekstur pekat sangat. Bagi aku kan. Lah. Allahu Akbar. Rasa sama. Tapi terlampau pekat. Yelah kurang ni. Sebab tadi yang minyak tu Ha? ataupun yang garing tadi tu. So kalau macam ni saya tak boleh makan kuah lagi. Memang kalau makan rasa ni. Rasa dia punya tu kan. Rasa apa? Tekstur dia. Kurang air lah. Hmm. Tadi kenapa tak cakap tadi tu? Tak, Kan ini kan nampak? makan better. Tak apalah. Rasa okey kan? Rasa sama. Kita makan dengan nasi. Okay. Kalau sedap ke tak sedap tu juga tahu. Sedap. Oh tapi kurang satu lagi sebelum. Kurang kepedasan. Betul sebab aku tak suka makan pedas. Saya tak makan pedas. Saya tak makan pedas. Saya pun kurang makan pedas. Cuma saya suka bila makan tu ada rasa kepedasan. Kalau tak ada pedas langsung tu rasa macam Kosong ah. kosong lah hidup ni. Tapi masalah dia kalau saya buat pedas sikit, dia kata pedas banyak, tu masalah dia. Apa sih? Lebih Bismillahirrahmanirrahim. Allah membaikkan nafsu. Siapa yang masak nasi ni? Tak, aku tak masak nasi. Aku masak bubur. Siapa yang masak nasi ni? Saya tak masak nasi, saya masak bubur. Nasi lembik. lembik. Baiklah, aku macam Air kalau masak nasi, dia tak pernah terlebik, dia terkeras. Kurang air. Oh, sedap ah. Kira bokuh lagi. Weh. Sedap dah. Mampus lah diet aku hari ni. sedap dia masak. Sumpah sedap. Kira lulus lah. Lulus. Kita boleh kahwin tak? Orang cakap lulus masak, kenapa tiba-tiba masuk Tak, kahwin ni? tadi kan Putra kata kalau tak sedap, tak boleh kahwin. Kalau sebenarnya kalau tadi kuah dia cair sikit, pedas sikit, boleh tahun ni. Tak, kau ingat baru first time nak masak terus perfect ke? So kalau kira macam ni, tak boleh tahun ni lah. Maybe tahun depan boleh satu. Sponsor 100,000 please. Tahun 95. Sponsor lu 100,000 baru borak pasal Aku kahwin. buat dulu ke kau? Yelah kan kau cakap pasal kahwin kan. Masa kita kahwin tu, ini sebulan berapa? Tak sponsor. Bombastic side eye. Aku sponsor lah dia orang kahwin. Yang kita add on makanan tu. Dia tu dia aku bayar. Rasa sikit je, sikit je. Tati makan. Sikit je Tak suka. lah. Pernah rasa-rasa sikit. Tak sedap. Ya Allah. Guys, rugi guys orang yang tak makan seafood dalam dunia ni. So, Siapa yang tak makan seafood? Aku tak makan udang dengan ketam. So yang mana dia Putra, channel Putra boleh jadi kuat. My routine is hari-hari Makan seafood. makan seafood guys. Tapi dia aku ada- resdung. Walaupun aku ada resdung, hari-hari aku bangun 10 ke 15 kali minimum. Ini bangun, baru bangun, bukan seharian, bangun saja. Minimum saya akan bersin 10 ke 15 kali. Okay. Tapi alhamdulillah time flight saya tak pernah meleleh lagi lah. Bila Tapi- kacang lagi tumbuk, kan tiba-tiba saya warna hijau, lepas tu dia letak balik kat mulut dia. Lepas tu dia KO. Tapi sumpah guys, sedap gila. Rani yang masak sedap gila. Siapa yang tak nasi ni? Rasa sikit sangat. Nah. Kita suka sangat kalau ambil dia nasi. Jadi potong sikit makan. Padahal diri sendiri yang masak. Ya. Okay guys, tu sahaja konten masak kita. Tak. Ada soalan lagi yang sebenarnya. Nasi nak habis lah. Soalan lagi yang sebenarnya note kan sebenarnya tak dah. Aku just nak tahu lah. Bunga apa favourite kau? Bunga favourite kau lah. Macam aku suka pink rose. Aku tak mendalami bunga tau sebenarnya. Tapi kau cakap kau suka bunga. Sebab semua bunga aku suka. Maksudnya kalau aku Yang receive kalau- any bunga daripada kawan-kawan aku ke apa, aku suka semua. Tapi yang ni mestilah bunga rose. Bunga Yelah. rose tu bunga yang romantik tau. Kau saja nak bunga mama. lah bunga rose. Bunga rose warna apa? Pink, merah. Tak kisah warna apa-apa. Bunga rose lah. Ada. Kenapa lah? Dia ada jawab soalan diam. Kalau tak jawab lebih-lebih, dia orang kata aku minta. Aku tak suka. Oh. Dia orang flashback balik yang tak suka. Faham. Aku apa yang dia bagi kau tu kata kau minta. Oh. Ni soalan ni macam random lah, memang random gila. Kau terkandas dekat satu pulau. Siapa dalam family JTT yang kau akan teman kau untuk survive? Kau rasa kau percaya dia lah.
Kalau kau bawa dia ni, kau pun kau survive dalam pulau tu. Betul lah. Kalau pandai potong ulat, makan ulat boleh. Kenapa Putra? Kenapa kau percayakan Putra ada dia kau boleh Aku tak survive? percayakan dia pun sebenarnya. Aku tak rasa aku boleh survive pun dengan dia sebenarnya. Tapi Tapi Rania nak mati sama-sama. tak, sebab kan pun tak, kalau aku duduk dengan dia, aku akan gelak. Aku akan banyak gila. Dia akan So kira kita happy-happy. Mati sekali lah. Faham. tak, maksudnya kalau nak survive, kau takkan hari ni kau hari ni kau terkandas, esok kau mati. Takkan. Dia mesti seminggu, 2 minggu, sebulan macam tu baru kau mati. Kau akan makan pasir ke apa baru, maksudnya lama baru kau mati. So dalam proses nak mati tu, at least kita orang ada benda nak buat, faham tak? Sebab Happy lah. bukan happy, macam ada, dia ni unik tau kalau tak ada ni. Tak jadi tu lain cerita, tapi unik. Kadang-kadang macam dah ni. So kalau malam kita tak nak buat apa, dia akan borak, faham tak? Atau mancing. Masuk kepala. Masuk kepala. Tak, Tapi macam sekarang Mamat dengan Nidal ataupun Baba atau Mamat kan macam kalau duduk sebulan duduk macam ni lah. Tak, risau Mamat kalau duduk sana dia borak dengan kau pasal bisnes. Tak, nak borak bisnes apa nak mati dia berhenti. Tak, sekarang ni takkanlah kau tekan kat situ kau nak mati. Kau tak ada. Aku redor. Kalau I kat situ memang nak cakap yang kita solat taubat, solat sujud. Memang kita dah tak tahu apa. Istighfar, zikir. Hari-hari kita Oh, baca ayat apa kita hafal. kalau macam ni kau kena tekan dengan Nida. Kata nak solat tu. Macam tu lah. Faham? So Putra lah pilihan Betul kau. lah. Okay, tu kalau kau kata memang untuk mati lah kan, macam untuk habiskan sisa-sisa hidup. Tapi kalau untuk survival mood, Baba. Tu. Aku confirm akan survive. Betul. Aku bet 100% kalau aku tekanan dengan dia aku akan survive. Walaupun chances dia 90 dengan 10%, aku tahu 10% tu mesti kita orang akan survive. Sebab, gila. Bapak je yang. Unik, idea dia. Orang ada yang kepala apa, brain dekat lutut, kat kepala tak ada luar daripada kepala dia. Otak dia. So, macam tu lah. Faham. So guys, sekarang ni kita nak menikmati makanan. Sebab saya pun macam dah tak ada apa nak tanya Rania. Sebab korang pun dah tahu dah Ya, apa yang saya akan tanya dia. Dah banyak dah tentang saya, korang dah tahu. Cukup tanya. So, Alhamdulillah kita punya episod kali ni pun dah settle. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Astagfirullahaladzim. Berjalan dengan lancar. So yeah, thank you for our guest. Sama-sama. Thank you to our YouTuber Risma for the Kau apa? content. I'm a world champion. I'm a fighter. Kalau nanti nak apa ni? Face to face dengan Kak Kecil macam nanti? Face off? Dah, aku nak. Ni Kak Kecil lah, ni Kak Kecil. No one can face you. Okay, macam mana? Sabar dulu. I celos. Okay. Tadi dekat. Sakit tak? Okay. I'm a beast. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Sabarlah dulu. Okay, so perut kita pun dah kenyang. Alhamdulillah. Thank you Rania sebab Sama-sama. Masak lemak weh. sedap. Ikut daripada Risma tengah pregnant saya call ni tolong masak sama aku. Memang tak. Sebab rasa sama kan? Sama aku kasih. Memang tak. Okay. InsyaAllah bulan depan saya pindah kan. Sebab ramai tadi kau tanya Putra pasal benda tu. Kalau kau perasaan kau macam mana Putra pindah? Rana ni mixed feeling tau dekat I. Kadang-kadang rasa menyiram. Kadang-kadang rasa best lawak. Kadang-kadang nak sayang, kadang tak sayang, kadang-kadang adik, kadang-kadang bukan lah. Satu lah. Rania paling kalau bagi seorang adik paling kimak dia kalau bagi I. Kalau tengah tak ada mood kan. Fuck man. Betul siapa lah? Please biji jadi. Serius tau. Kalau I borak dengan dia macam kurang-kurang pun yang suka dia selalu gelak, dia maki terus. Dah, orang tengah tak ada mood. Kau nak ajak-ajak gelak-gelak macam orang bodoh macam tu. Plus aku bukan 24 jam tak ada mood. Aku kalau tak ada mood tu masih kalau bentuk benda tu macam betul-betul something lah. bukannya macam 24 jam tak ada mood. Boleh kata sebulan sekali. Ya. Betul lah. Betul. Rania happy go lucky person. Okay, setelah kita nak closing dah pun kan. Okay. So thank you Rania sebab Sama-sama. kita orang punya YouTube. Oh my god, sama-sama. Payment boleh tak tepi nanti. Nanti aku seretkan. Berikan kelas.
Yang mana-mana nak cakap betul yang murah sikit boleh di dekat IG ada nombor Nur. Okey. Kau siapa? Nur. Kau? Intan. Intan, Mimi. Mimi. Ya. Itu nama-nama Manager kita manager. dah, okey? So yang mana nak review boleh PM Nur, Intan dan Mimi. See you guys later on Beer 5. Assalamualaikum. Bye-bye.